Tiga bangunan yang paling besar di dunia. Ini bukanlah bangunan yang paling tinggi Ini adalah bangunan yang paling besar di dunia mengikut saiz kawasan. Di tempat yang ketiga kita ada New Century Global Center di China yang mempunyai keluasan saiz sebanyak 1.76 juta square meter ataupun 1.76 square kilometer. Bangunan ini mempunyai segala-galanya. Ada hotel, ada mall, ada shopping complex, ada taman tema, semua ada. Yes, ini adalah bangunan all-in-one di China. Di tempat yang kedua adalah Iran Mall. Mall yang paling besar di dunia. Mall ini dibina pada tahun 2018 dan mempunyai saiz keluasan sebesar 1.95 juta square meter ataupun sebesar 2 kilometer. Ini adalah mall di Tehran, Iran. Di tempat yang pertama ini adalah syarikat pembuat kereta terbesar di Rusia. Ini adalah syarikat AutoWAZ yang mengeluarkan kereta Lada. Dibina pada tahun 1970-an masa kerajaan Soviet Union. Kawasan bangunan ini mempunyai kawasan seluas 6 juta square meter guys, ataupun 6 kilometer. Seluas itu guys, seluas satu bandar guys, memang seluas satu bandar. Dan ini adalah merupakan bangunan yang paling besar di dunia mengikut saiz kawasan. Kalau korang suka video seperti ini, komen dekat bawah video apa lagi yang saya kena buat. Dan jangan lupa follow saya, komen